Anda tahu, pelan arkitek tu sentiasa nampak sempurna kan di atas kertas? Oh ya, garisannya sangat lurus. Betul. Kiraan strukturnya tepat dan dinding konkrit tu nampak memang kebal. Tapi apabila pelan tu dibawa ke tapak pembinaan dunia nyata, Ia mula bercampur dengan macam-macam hal. tepat sekali, bercampur dengan cuaca yang tak menentu, pekerja yang keletihan, mungkin rasuah pembekal dan emosi manusia. Pelan yang kemas tadi mula jadi sesuatu yang sangat berselirat. Ya, realitinya sentiasa berbeza. Sesi kupasan mendalam kita pada hari ini bermula dengan premis tersebut. Bagaimana rancangan atau dasar yang direka di peringkat tertinggi, sama ada di pentas antarabangsa maupun di koridor kuasa kerajaan, terpaksa bergelut bila berhadapan dengan satu pemboleh ubah yang paling sukar dikawal. Iaitu sifat dan tingkah laku manusia. Betul. Dan dalam meneliti lambakan maklumat serta laporan hari ini, kita takkan sekadar melihat kepada apa yang berlaku tau. Kita mahu membedah siasat mengapa ia berlaku dan mekanismenya. Sebab kita tak nak pendengar kita sekadar baca tajuk berita. Ya, untuk menavigasi dunia yang dipenuhi hingar-bingar maklumat ni, anda tak perlukan lebih banyak titik data yang berselerak. Anda memerlukan lensa untuk melihat bagaimana titik-titik data ini membentuk satu corak yang logik. Okey, mari kita rungkai perkara ini bermula dengan pelan induk di pentas global. Rujukan pertama kita membawa kita terus ke Beijing. Pertemuan kemuncak antara dua gergasi dunia, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping. Pertemuan yang sangat diperhatikan seluruh dunia. Ya, dari luar, ia nampak macam satu lagi mesyuarat diplomatik biasa yang dipenuhi protokol. Tapi intipatinya tertumpu kepada satu laluan air laut yang sempit, namun sangat kritikal untuk kelangsungan global. Selat Hormuz. Titik sempit perkapalan terpenting. Betul. Kedua-dua pemimpin ini dilaporkan senada untuk memastikan laluan itu kekal terbuka demi kelancaran bekalan tenaga dunia. Apa yang sangat menarik di sini ialah percaturan naratif yang sedang dimainkan. Anda perlu ingat, Selat Hormuz ni sebahagian besar minyak yang menyuapkan enjin industri di China terpaksa melalui situ. Maksudnya China sangat bergantung padanya. Sangat bergantung. Jadi minat Beijing di situ adalah murni mengenai kelangsungan ekonomi dan jaminan bekalan tenaga. Tapi di pihak Amerika Syarikat pula, naratifnya lebih kepada mempamerkan hegemoni dan kawalan geopolitik. Dan itu terbukti dengan cara pengumuman itu dibuat kan? Donald Trump yang secara proaktif keluarkan kenyataan tu. Ya, sentiasa dia yang mendahului. Dia mendakwa yang Beijing menolak rancangan untuk menjadikan selat itu kawasan ketenteraan. Dan lebih mengejutkan, Trump mendakwa Xi Jinping bagi jaminan bahawa China tidak akan membekalkan sebarang peralatan ketenteraan kepada Iran. Itu satu dakwaan yang sangat berat. Kan? Seolah-olah Trump dah berjaya menundukkan Beijing untuk mengikut telunjuk Washington dalam isu Timur Tengah. Ia satu taktik diplomasi awam yang sangat agresif, tapi jika kita teliti laporan tersebut dengan mata yang kritis, Beijing sama sekali belum mengeluarkan sebarang pengesahan rasmi mengenai dakwaan Trump itu. Oh, tunggu. Jadi tiada kenyataan hitam putih dari pihak China? Tiada kenyataan yang mengiyakan janji untuk tak mempersenjatai Iran. Inilah mekanik geopolitik yang sebenar. Ia bukan sekadar apa yang dipersetujui di dalam bilik tertutup tu, tapi siapa yang mengawal mikrofon di luar bilik tersebut. Faham. Jadi siapa yang bercakap dulu, dia yang mengawal cerita. Betul. Kenyataan sedemikian mungkin direka untuk memaksa pihak lawan bagi reaksi atau sekadar untuk meraih kelebihan politik domestik di negara sendiri. Seolah-olah macam satu permainan poker di mana satu pihak tunjukkan kad yang kononnya sangat kuat dengan harapan pihak yang satu lagi akan menarik diri. Analogi yang sangat tepat. Dan bercakap tentang permainan mencuba nasib di peringkat antarabangsa ni, ia membawa kita kepada satu lagi susuk tubuh yang cuba menggunakan catur kuasa besar ini untuk kepentingan peribadinya. Saya rasa saya tahu siapa. Ya, Zhou Luo. Laporan menyebut bahawa ahli perniagaan buruan yang menjadi pusat kepada skandal 1MDB ini dilaporkan telah memfailkan permohonan pengampunan daripada Presiden Donald Trump beberapa minggu yang lalu. Satu manuver perundangan yang sangat tidak konvensional, memandangkan jenayah yang didakwa ke atasnya melibatkan bidang kuasa pelbagai negara. Terutamanya Malaysia. Ya, terutamanya kita. Dan respons Kuala Lumpur dalam hal ini sangat pantas. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan pendirian yang jelas. Bahawa urusan Amerika adalah urusan Amerika. Tepat.
Sebarang urusan pengampunan di AS adalah hak mutlak pentadbiran mereka, tapi ia sama sekali tidak akan mengubah status kes 1MDB di Malaysia. Tiada pengampunan, tiada kompromi. Tunggu sebentar. Tindakan Jolo ni nampak seakan sangat terdesak. Kalau saya boleh beri analogi, ini ibarat seseorang yang sedang bermain permainan papan monopoli. Okey, teruskan. Dia tahu dia sedang bankrupt dan sah-sah akan masuk penjara di papan permainannya sendiri. Jadi dia cuba meminta kad get out of jail free dari papan permainan monopoli negara lain. Itu perumpamaan yang menarik. Tapi, adakah dia benar-benar berfikir wujud kelompongan undang-undang atau loophole yang membolehkan dia terlepas? Macam mana sebuah pengampunan di Washington boleh menghentikan perbincangan jenayah di Mahkamah Kuala Lumpur? Ia kedengaran mustahil secara perundangan. Anda menyentuh satu titik krisis yang sangat relevan. Mengapa dia buat macam tu kalau benda tu mustahil? Secara teknikalnya, pengampunan Presiden AS hanya tertakluk kepada jenayah Persekutuan Amerika Syarikat. Ia tak ada bidang kuasa luar wilayah. Maksudnya tak boleh batal kes di Malaysia lah. Betul. Ia tak boleh memadamkan pertuduhan di bawah kanun keseksaan Malaysia. Namun, maneuver ini kemungkinan besar adalah sekadar taktik berlengah-lengah. Nak melengahkan masa. Ya, dengan memohon pengampunan, ia berpotensi mencetuskan komplikasi diplomatik, merumitkan usaha ekstradisi dan mungkin mengganggu proses penyitaan aset berbilion dolar oleh Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat. Oh, wow. Jadi dia cuma nak keruhkan keadaan. Ya, ia bukan tentang memenangi kes. Ia tentang menjadikan proses itu terlalu mahal, terlalu rumit dan terlalu berlarutan sehingga pihak pendakwaan mungkin hilang momentum. Masuk akal. Jadi, ia bukan pembebasan mutlak, tapi lebih kepada balingan pasir ke dalam enjin keadilan supaya ia tersangkut. Tepat sekali. Tapi mesej yang dihantar oleh Perdana Menteri sangat padu. Malaysia menarik satu garis sempadan yang tebal antara kuasa geopolitik di White House dengan kedaulatan undang-undang di mahkamah tempatan kita. Ya, undang-undang kita berdaulat. Betul. Tidak kira apa manuver lobi yang berlaku di luar sana, sistem perundangan kita kekal beroperasi mengikut parameternya sendiri. Itulah nilai integriti institusi di peringkat tertinggi. Keupayaan untuk berkata tidak kepada dinamika kuasa luaran yang cuba mencampuri urusan keadilan domestik. Tapi, ketegasan memelihara kedaulatan di peringkat antarabangsa ini takkan bawa apa-apa makna. Sekiranya sistem penguatkuasaan di peringkat bawah negara kita sendiri boleh ditembusi dengan mudah. Ini bahagian yang merisaukan. Ya, ini bawa kita kepada satu peralihan naratif yang agak mengecewakan. Selepas kita lihat betapa ampuhnya kerajaan cuba melindungi keadilan di peringkat elit, kita dihadapkan dengan satu realiti akar umbi di mana integriti sistem fizikal tu gagal sepenuhnya. Kes di Ipoh. Ya, laporan membawa kita ke Ibu Pejabat Polis Daerah atau IPD Ipoh. Boleh anda terangkan apa yang berlaku? Okey, pemeriksaan mengejut yang dijalankan oleh Jabatan Integriti dan Pematuhan Standard atau JAPS di lokap Balai Polis Sentral di sana dah membongkarkan satu penemuan yang amat merisaukan. Di dalam lokap? Ya, di dalam sebuah ruang yang sepatutnya paling selamat, terkawal dan terasing daripada dunia luar. Pegawai JAPS menjumpai pelbagai barangan terlarang. Contohnya? Telefon bimbit, senjata tajam dan juga dadah. Anggota yang bertanggungjawab mengawal lokap tersebut telah digantung tugas serta-merta untuk membolehkan siasatan di bawah Akta Dadah Berbahaya dijalankan. Wow. Penemuan ni memang meletakkan kita dalam satu situasi untuk mempersoalkan semuanya. Sebab, sambil kita bercakap tentang lokap ni, ada satu lagi laporan yang mengetengahkan perbahasan pasal kerayatan. Isu pemain bola sepak tu kan? Betul. 7 orang pemain warisan skuad Harimau Melaya. Ada desakan supaya kerakyatan mereka dilucutkan, tapi kerajaan tak melatah. Keputusan mesti melalui jawatan kuasa khas, dibahas di peringkat FAM sebelum melalui tapisan keselamatan oleh KDN. Prosesnya sangat panjang. Sangat berlapis-lapis. Jadi wujud paradoks yang ganjil di sini kan. Kita membina proses yang begitu rapi, birokrasi yang sukar ditembusi semata-mata untuk meluluskan status warga negara. Tapi sebuah lokap polis fizikal yang dipagari besi tebal dan dikawal 24 jam, boleh dibolosi dengan mudah? ya, dibolosi oleh bungkusan dadah dan telefon bimbit. Macam mana ni boleh terjadi?
Jika kita hubungkan perkara ini dengan gambaran yang lebih besar mengenai fitrah manusia, apa yang kita lihat di sini adalah pertembungan antara reka bentuk dasar dan sindrom kelesuan pematuhan atau compliance decay. Kelesuan pematuhan. Ya. Dasar kewarganegaraan, macam yang anda nyatakan, adalah sistem di atas kertas. Kertas tak boleh berasa simpati, ia tak boleh disogok dan ia tak ada kelemahan moral. Betul. Kertas tu tetap kertas. Tapi, sistem keselamatan fizikal seperti lock-up, ia bergantung sepenuhnya kepada titik sentuh manusia. Maksud anda, setiap peraturan tu pada akhirnya perlu diserahkan kepada seorang manusia untuk dilaksanakan. Dan di situlah letaknya titik kegagalan. Tepat dari segi analoginya, fikirkan tentang konsep pertahanan berlapis atau defense in depth. Dasar, SOP dan dinding batu lock-up tu hanyalah perimeter luar. Okey. Tapi kunci sebenar kepada kelangsungan sesebuah perimeter itu dipegang oleh manusia. Apabila anggota manusia berhadapan dengan rutiniti setiap hari, wujud kelesuhan regulatory. Hari pertama mereka bertugas, mereka mungkin periksa setiap inci tubuh suspek. Mesti sangat teliti masa mula-mula. Tapi menjelang hari ke-100, mereka mula ambil jalan pintas. Mereka membina hubungan dengan penghuni, mungkin wujud rasa simpati yang disalahguna, atau lebih teruk, berlaku kompromi integriti demi duit. Oh, jadi sistem tu perlahan-lahan runtuh dari dalam. Inilah sebabnya sistem tertutup sentiasa mereput dari dalam jika dibiarkan tanpa gangguan luar. Menarik. Sangat membuka mata. Maknanya, sistem operasi yang paling sempurna sekalipun tak boleh dibiarkan berjalan secara automatik, kan? Kita tak boleh letak kepercayaan penuh kepada proses semata-mata. Benar. Ia memerlukan campur tangan rawak dan luaran secara berterusan. Itulah fungsi kejutan audit macam yang dilakukan oleh JAIBS. Untuk ingatkan mereka yang ada orang sedang perhati. Ya, tanpa ketakutan kepada pemeriksaan rawak ni, tingkah laku manusia secara semula jadinya akan tergelincir mencari laluan yang paling mudah. Dan akhirnya, menghakis integriti institusi dari akar. Jadi, cabaran terbesar bukanlah membina dinding yang lebih tebal atau buat undang-undang yang lebih panjang, tapi macam mana nak pastikan kompas moral dan kualiti manusia tu sentiasa utuh. Tepat sekali. Yang mana membawa kita secara logik ke segmen seterusnya. Jika kualiti sistem bergantung kepada kualiti manusia yang mengendalikannya, maka kilang yang membina manusia-manusia ini bahagian yang paling penting dalam sesebuah negara. Saya bercakap tentang pendidikan dan pembangunan belia kita. Satu topik yang sangat penting. Laporan dasar terbaru menyoroti satu perkembangan besar dalam lanskap pendidikan tinggi kita. Apa perubahan terbarunya? Mulai 30 Juni, Kementerian Pendidikan Tinggi dah umumkan satu dasar yang lebih terangkum. Universiti Awam kini buka laluan permohonan kemasukan untuk pelajar daripada luar sistem pendidikan perdana kebangsaan. Maksudnya pelajar yang tak ambil SPM sepenuhnya? Ya, ini meliputi lepasan sijil peperiksaan bersepadu atau UEC, sekolah agama Arab, sekolah tahfiz dan juga lepasan sekolah antarabangsa. Tapi prasyaratnya sangat spesifik. Ia bukan sekadar buka pintu secara membuta tuli, kan? Betul, ada syarat wajib. Semua pemohon ni wajib menduduki dan lulus sekurang-kurangnya 2 mata pelajaran teras di peringkat SPM, iaitu Bahasa Melayu dan Sejarah. Fakta kelayakan wajib ni sangat penting untuk difahami sebab ia selalu jadi sasaran sentimen politik. Menteri Datuk Seri Zamri Abdul Kadir secara khusus tegaskan yang langkah ni sama sekali bukan satu pengiktirafan rasmi terhadap silibus sijil-sijil tersebut, terutamanya UEC. Jadi kerajaan tak tukar pendirian lah ni? Tidak, kerajaan tak mengubah pendirian. Apa yang dilakukan hanyalah menyediakan jambatan kemasukan. Lebih dari itu, Universiti Awam kekal sebagai penjaga gol terakhir. Penjaga gol macam mana tu? Mereka masih berhak untuk tetapkan syarat meritokrasi tambahan dan meletakkan calon-calon ni melalui proses temuduga yang ketat sebelum terima mereka. Jika kita selami niat di sebalik syarat lulus SPM Bahasa Melayu dan Sejarah tu, nampak jelas ia merupakan satu bentuk penyerapan identiti nasional. Ya, satu usaha penyatuan. Kerajaan nampaknya nak tarik seberapa ramai belia bernilai tinggi dari pelbagai latar belakang ke dalam ekosistem arus perdana, memastikan mereka faham sejarah dan bahasa negara kita. Dasar yang bercita-cita tinggi ni selari dengan satu lagi laporan yang kita ada. Tentang Hari Belia, kan? Ya, pelancaran sambutan Hari Belia Negara 2026 di Sendayan oleh Perdana Menteri. Skala sambutan tu memang menggambarkan harapan tinggi negara.
Tema dia menggerak belia madani. Ia menyasarkan kira-kira 150,000 pengunjung dengan lebih 169 program. Wow, itu satu jumlah yang sangat besar. Fokusnya pada pembangunan keusahawanan, inovasi digital dan literasi masa depan. Ia gambaran makro mengenai harapan kita terhadap generasi pelapis. Tapi di sinilah bahagian yang paling menarik. Atau lebih tepat lagi, paling tragis. Tragis macam mana tu? Ketika kerajaan di Putrajaya sedang merangka dasar integrasi universiti yang rumit dan lancarkan program jati diri berskala mega, realiti yang berlaku di kawasan perumahan dan sekolah menceritakan kisah yang sama sekali berbeza. Anda merujuk kepada kes di Kedah? Ya, satu laporan dari Bidong Sungai Petani menarik perhatian kita mengenai kelemahan kritikal generasi ini. Boleh kongsi butirannya? Laporan polis mengesahkan wujud insiden pergaduhan melibatkan 10 orang pelajar perempuan dari sebuah sekolah menengah. 10 orang. Ya, 10. Kesemua mereka masih di peringkat umur awal remaja antara tingkatan 1 hingga tingkatan 4. Maknanya usia sekitar 13 hingga 16 tahun. 4 daripada mereka tercedera akibat pergelutan fizikal tersebut. Biar saya kongsikan sesuatu yang mengejutkan tentang insiden ni. Kalau pada zaman dulu, pergaduhan besar macam ni biasanya dikaitkan dengan kongsi gelap, gangsterism atau perebutan kawasan kan? Ya, selalunya ada unsur jenayah terancang. Tapi polis sahkan tiada sebarang unsur gangsterism dan tiada senjata digunakan. Siasatan diklasifikasikan sebagai gaduh gempar. Punca di sebalik semua keganasan ni, ia bermula dengan sekadar sindir-menyindir, provokasi remeh dan saling mengumpat di media sosial. Hanya di media sosial? Ya. Sesuatu yang hanya berada di alam maya meletup menjadi keganasan yang mencederakan di dunia nyata. Macam mana benda ni boleh berlaku? Ini membangkitkan satu persoalan penting mengenai paradoks yang menimpa generasi digital masa kini. Kita habiskan jutaan ringgit dan ribuan jam berdebat tentang sama ada lepasan UEC atau tahfiz layak masuk universiti. Betul. Kita berdebat isu sistem akademik. Tapi, kita seolah-olah buta terhadap fakta bahawa institusi sosial kita sedang gagal melengkapkan remaja ini dengan literasi yang jauh lebih mendesak, iaitu ketahanan emosi digital. Boleh anda huraikan mekanisme dia? Kenapa provokasi di media sosial boleh beri impak psikologi yang sangat drastik sampai mereka sanggup cederakan satu sama lain? Kita bercakap tentang budak 13 tahun yang bergaduh macam Samsung hanya kerana satu komen di TikTok. Mekanismanya terletak pada bagaimana platform digital ni mengubah suai tindak balas empati manusia. Macam mana tu? Dalam komunikasi bersemuka, kita ada maklum balas empati segera. Jika anda menyindir seseorang di depan anda akan nampak perubahan pada wajah dia. Mungkin dia nak menangis atau marah dan otak anda secara semula jadi bagi isyarat untuk berhenti. Ada respons fizikal yang kita nampak.
Tapi, komunikasi media sosial ni tidak segerak atau asinkronus. Anda menaip komen yang kejam di sebalik skrin tanpa melihat kerosakan emosi yang ditinggalkan. Jadi empati tu terpadam sebab ketiadaan interaksi fizikal. Ditambah pula dengan faktor neurologi remaja. Korteks prefrontal dalam otak remaja, bahagian yang mengawal rasionaliti dan kawalan impuls, ia masih belum matang sepenuhnya. Manakala sistem yang memproses emosi sedang berada di kemuncak. Maknanya emosi menguasai logik lah masa umur tu. Sangat menguasai apabila satu sindiran tu dibuat secara terbuka di platform yang dilihat oleh ratusan rakan sebaya, algoritma akan kuatkan lagi drama tu. Ia bukan lagi salah faham kecil, ia bertukar jadi penghinaan awam berskala besar. Dan budak-budak ni tak boleh tahan malu tu. Ya, emosi remaja yang rapuh tak mampu kendalikan tekanan ni. Lalu ia mendidih dan melimpah ke dunia realiti dalam bentuk keganasan fizikal. Itu satu perspektif yang sangat merisaukan. Dan ia kembali kepada titik awal perbincangan kita mengenai kejatuhan sesebuah sistem akibat faktor manusia. Anak-anak ni, mereka tak perlukan senjata seluduk macam di lokap Ipoh tadi untuk membahayakan satu sama lain. Senjata paling berbisa ada di hujung jari mereka. Betul. Ruang komen adalah medan pertempuran mereka. Macam mana kita boleh harapkan generasi ini menjadi tunjang kepada gagasan besar belia madani kalau mereka tergelincir dari landasan kewarasan emosi hanya kerana satu provokasi tulisan di internet? Ia menuntut kita untuk menilai semula fokus intervensi sosial. Dasar inklusif di peringkat IPTA itu bagus. Ia permulaan yang baik untuk merapatkan jurang. Tapi dasar macam tu hanya merawat gejala intelek. Kita perlukan sesuatu untuk emosi mereka juga. Sama seperti lokap polis yang perlukan unit integriti untuk periksa penyelewengan, jiwa remaja kita perlukan pemeriksaan rawak yang berterusan. Ibu bapa, guru dan komuniti mesti peka terhadap landscape emosi digital anak-anak mereka. Kemahiran mengemudi provokasi cyber ni tak diajar dalam subjek sejarah, tapi ia kemahiran kelangsungan hidup abad ini. Sungguh mendalam corak yang telah kita bedah hari ini. Mari kita undur selangkah dan perhatikan keseluruhan benang merah yang mengikat laporan rujukan kita dalam sesi ini. Silakan. Kepada anda yang masih kekal fokus mendengar, anda telah melihat bukti empirikal mengenai rapuhnya sempadan antara dasar yang hebat dengan tingkah laku manusia. Kita bermula dengan percaturan kuasa besar dunia, bagaimana janji geopolitik di Selat Hormuz diguna pakai sebagai senjata naratif. Disusuli oleh ketegasan Malaysia menolak kompromi manipulasi pengampunan undang-undang oleh Jolo. Kemudian perbincangan membawa kita menembusi lapisan birokrasi. Ketelitian dasar meluluskan kerakyatan bergeser dengan realiti kelesuan pematuhan apabila manusia yang mengawal tembok kebal balai polis di Ipoh gagal mempertahankan integriti mereka daripada dadah. Dan akhirnya cabaran terbesar kita. Paradoks di mana kerajaan merangka laluan akademik untuk belia, namun generasi ini lemas dalam arus emosi media sosial sehingga sanggup bergaduh fizikal akibat penghinaan di alam maya. Jadi persoalannya untuk anda yang mendengar. Mengapa pemahaman logik, rentas geografi dan peringkat ini sangat mustahak? Kerana kesedaran mengenai dinamik antara dasar dengan psikologi manusia beri anda satu perisai intelek. Bila anda faham bahawa tanpa semak dan imbang, tiada prosedur yang selamat dari keruntuhan manusia, anda takkan mudah terpedaya. Anda akan lihat lebih dalam. Sama ada anda meneliti syarikat anda, meragui retorik ahli politik atau mentafsir kelakuan anak di rumah, anda akan ada mata yang lebih tajam. Anda tak sekadar melihat peraturan, anda menilai sistem pematuhan di sebaliknya. Tepat. Lensa kita melihat masyarakat tidak boleh hanya berpandukan kepada pelan arkitek. Kita mesti melihat struktur bangunan itu semasa ribut melanda. Oleh itu, kami ingin melabuhkan tirai kupasan ini dengan meninggalkan satu pemikiran provokatif untuk anda renungkan hari ini. Apakah pemikiran itu? Jika negara kita mampu berdiri teguh tanpa berganjak menentang campur tangan geopolitik kuasa besar demi kedaulatan, mampukah kita menzahirkan tahap ketegasan dan kesungguhan yang sama di ruang tamu rumah kita sendiri? Mampukah kita campur tangan dan melindungi generasi pelapis kita daripada menjadi mangsa kekejaman dunia di sebalik skrin telefon pintar mereka? Pada penghujungnya, medan pertempuran sebenar masa depan bukanlah di selat antarabangsa. Ia sedang berlangsung secara senyap-senyap di dalam minda generasi pewaris kita. Kepada anda,
Kami merakamkan ucapan penghargaan kerana sudi meluangkan ruang minda anda bersama kami dalam kupasan mendalam ini. Teruskan mempersoalkan status quo dan kita akan sentiasa kembali menyaring intipati di sebalik tajuk berita. Pelihara integriti pemikiran anda, jaga diri dan pastikan anda terus membaca.